Beberapa hari lepas, saya ada buat video. Saya cakap, student yang masih belajar boleh beli kereta. Okey? Tadi saya baru dapat perkabaran daripada banker saya bahawa loan approval untuk customer saya yang student tu dah lulus dah pun. Kan saya dah cakap, student yang nak beli kereta walaupun tak bekerja memang boleh. Tapi dengan syarat kena guna nama parent sebagai penjamin. Sebab bank ni dia nak tengok gaji hire kereta tu sama ada dia boleh bayar ataupun tidak. Okey, macam student ni dia gunakan nama ibu dia sebagai penjamin sebab ibu dia masih bekerja. Okey, dan interest rate yang dia dapat pun boleh kata rendah juga, tak terlalu tinggi, lebih kurang dalam 3.1% macam tu. Okey, student ni dia beli kereta Saga MC3 dengan saya, dia ambil spek premium okey. Macam dekat sebelah saya ni, yang ini spek eksekutif, tapi kalau yang spek premium dekat belakang dia, pernah nampak tak rim yang macam ada 2 tone color tu? Yang itu spek premium. Okay, student saya ambil kereta tu lah, dia punya bulanan dia dapat dalam 600 ringgit macam tu lah. Tak mahal pun sebab interest dia dapat tu dalam 3.1 je. Okay, jadi katakan kalau ada student kat luar sana yang mana nak pakai kereta, memang betul-betul perlukan kereta sebab yelah, kalau kita nak cerita pasal orang belajar ni kan, kalau dia belajar dalam Selangor atau KL tak apa sebab public transport, infrastructure memang banyak kat sini. Tapi kalau student yang belajar luar KL ataupun Selangor tu, kita pun sendiri semua tahulah. Public transport dekat luar tu memang dikatakan agak macam tak ada, susahlah. Nak naik LRT tak boleh, MRT tak boleh, option yang tinggal cuma Grab je. Itu pun kalau Grab tu ada dekat kawasan tu. Kalau macam dekat kawasan kampung ke apa memang tak ada. Okey. Lagi satu korang kena tahu, student yang beli kereta dengan saya tu kan, nanti dia punya grant tu, grant kereta dia tu atas nama dia sendiri tau. Bukan atas nama mak dia. Sebab itu tadi saya cakap, student yang tak beli kereta boleh, tapi kena guna penjamin, tapi grant tu still atas nama student tu sendiri. Okey, student tu telah buat pilihan yang tepat beli kereta dengan awal Proton KL. Okey. Proton Saga ni kalau korang nak beli, gaji minimum cuma serendah 1,800 je, dah boleh lulus tanpa penjamin, tanpa duit muka. Tapi kalau korang tak nak Proton Saga, korang nak kereta yang bagus terus, nak ambil S70 ke, X50 ke pun boleh, tak ada masalah. Untuk yang kereta macam tu, tangga gaji dia sedikit tinggi lah, tak sama macam Saga. Saga 1,800 je. Saya cover seluruh semenanjung Malaysia. Kalau anda tinggal luar KL ataupun Selangor, nak beli kereta dengan saya tak ada masalah. Dia beli kereta jauh tapi berbaloi, senang lulus, senang dapat kunci kereta.